Assalamualaikum, hai semua. Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV merupakan kenderaan yang bergabungkan enjin biasa, petrol ataupun diesel beserta dengan elektrik motor. So basically dia boleh berjalan dengan enjin, elektrik motor ataupun kebiasaannya secara hybrid lah. Tak banyak model PHEV kat Malaysia ni. Tambah-tambah kalau kita nak cari kenderaan keluarga yang agak besar dalam segmen D, 3 baris tempat duduk dan berharga di bawah RM200,000. Tapi yang itulah yang kita ada hari ni. Sebuah model yang baru-baru ni je dilancarkan, iaitu Chery Tiggo 8 PHEV. Okey, memang kita dah ada dah pun Chery Tiggo 8 kat Malaysia ni. Tapi Tiggo 8 PHEV ni dia jadi sebagai variant ketiga lah untuk model Tiggo 8. So secara ringkasnya kita ada Tiggo 8 sebagai model asas SUV segmen D 3 tempat duduk. Kemudian kita ada Tiggo 8 Pro yang lebih premium dari segi design dan features. Kemudiannya yang ketiga kita ada Tiggo 8 PHEV yang paling berteknologi dan jimat minyak. Dekat Malaysia boleh dikatakan dia tak ada pesaing direct lah. Tapi kita akan ada model Jayco Omoda C9 PHEV dan juga Jayco J8 PHEV. Tapi itulah, sama je dengan family Tiggo 8 PHEV ni kan. Cuma kalau kita pergi ke segmen yang bawah sikit, macam segmen C5 tempat duduk, kita adalah model Proton Emas 7 PHEV. Dan kalau korang nak tengok sendiri kereta ni dengan lebih dekat, boleh datang sini Chery 4S Perlis yang saya sertakan juga kontak SA dia dekat bahagian description kat bawah. Sebelum tu, bagi korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa untuk subscribe supaya korang tak lepas lagi video-video pada masa akan datang. Okay, kita tengok dulu design bahagian luaran, bahagian depan dulu untuk Tiggo 8 PHEV ni. Kalau kita tengok model Tiggo 8 dengan Tiggo 8 Pro, design belah depan dia boleh kata sama je, seiras je. Tapi Tiggo 8 PHEV ni design dia berlainan. Kita tengok bahagian grill dia, design dia lebih kurang macam mesh punya design, tapi masih lagi lah dia ada dot-dot chrome dekat situ. Lampu dia pun dapat design baru, dia lebih tirus, lebih tajam berbanding dengan Tiggo 8 dan 8 Pro yang macam memetak sikit. Lampu dia fully LED dengan automatic headlights dan follow me home, dan signal dia pula jenisnya sequential. Okey, bahagian bumper pun ada design baru dengan bumper treatment dan bumper garnish baru. Dari segi side profile model ni kita tengok tak jauh beza lah dengan Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro. Tapi di bahagian depan ni kita ada set tayar yang baru dengan rim alloy 19 inci, dual tone multi spoke. Side mirror dia pula berserta dengan blind spot indication, dan di bahagian atas bumbung terdapat roof rail. Door handle dia pula jenisnya hidden door handle, dan di bahagian bawah bodi dia tu dia ada side skirt dengan chrome lining daripada pintu depan sampai pintu belakang. So walaupun nampak seiras dengan Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro, tapi masih ada lah notable differences antara ketiga-tiga model ni. Design bahagian belakang dia pula, kalau kita tengok Tiggo 8, design dia memang lari terus, lain terus. Tapi kalau Tiggo 8 Pro dengan Tiggo 8 PHEV lebih kurang sama je design dia. Okay, kita ada full width LED bar kat sini beserta dengan sequential turn signal, dan kat tailgate ni juga ada satu dash plug-in hybrid. Dan satu lagi perbezaan antara Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 PHEV ialah bahagian bumper dia, di mana untuk 8 Pro kita ada 4 exhaust pipe, tapi untuk Tiggo 8 PHEV dia ada 2 exhaust pipe. Tapi design dia macam petak sikit, dia besar sikit berbanding dengan 4 exhaust pipe bulat dekat Tiggo 8 Pro. Dari segi boot dia pula, untuk Tiggo 8 PHEV ni dia tak ada power boot. Okay, dia tak macam 8 dan 8 Pro lah. Both 8 dan 8 Pro dia ada power tailgate, tapi 8 PHEV ni didatangkan dengan manual boot. Once kita dah buka tailgate dia, kita ada boot space yang agak sesuai, tapi standard lah untuk SUV 3 row punya space. Kalau nak ruang yang lebih besar, boleh turunkan seat baris ketiga, dan kalau nak ruang paling besar, boleh turunkan juga seat baris kedua. Jadinya kita ada ruang seluas 1930 liter. Dekat boot space ni kita ada 12 volt power outlet, dan walaupun model ni PHEV tapi dia tak makan ruang sangat dari segi bateri dan susun atur layout dia. Cuma satu lagi kekurangan dia ialah kelengkapan PHEV tu dia makan space untuk tayar spare. So kereta ni tak didatangkan dengan tayar spare, tapi kita dapat tayar repair kit lah sebagai gantinya. Dari segi enjin dia, dia menggunakan teknologi Chery Super Hybrid untuk sistem plug-in hybrid dia tu. Gabungan enjin 1.5 liter turbo dan elektrik motor PHEV tu menghasilkan 279 PS
dan 365 Nm torque. Compare dengan Tiggo 8 Pro dengan enjin 2.0 liter turbo, sebenarnya dari segi torque dia agak rendah sikit. Tapi electric motor tu dia counter balik lah dengan dia bagi instant torque waktu kita nak mula accelerate tu. So kita tak ada pun rasa macam dia kurang power kalau kita compare dengan 8 Pro sekalipun. Dari segi handling dia pun not bad. Okay, pengalaman saya drive ni, SUV ni dia memang tak goyah lah. Cuma janganlah kita harapkan dia driver focus macam sedan ataupun hatchback kan, macam Mazda 3 itulah. Tak ada lah macam tu. Dari segi fuel consumption dia pula, yang ni yang part paling menarik. Average fuel consumption sekitar 20 km per liter, dipadankan dengan tangki minyak 60 liter. So dia boleh pergi sekitar 1200 km sekali isi minyak full tank. Tak cukup lagi, untuk daily use kita boleh setkan EV mode yang boleh bergerak sehingga 90 km. Yang ni yang tak dapat pada model Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro. Kita tengok bahagian interior pula. Dekat bahagian pintu dia ni, cermin tingkap dia dilengkapi dengan double glaze acoustic glass yang bukan saja lebih selamat tapi juga mengurangkan kadar MVH dalam kereta ni. Dari segi door trim dia pun, design dia bagi saya nampak menarik dan nampak premium lah. Mostly material dia soft touch. Yang material hard touch dia pun hard touch yang kita nampak dan kita rasa berkualiti. Keliling kereta ni dilengkapi dengan ambient lighting 64 color yang kita boleh pilih. Steering dibalut dengan leather dengan multifunctional button tapi dia jenis yang haptic touch. So yang ni bagi saya kurang sikit lah. Kalau jenis button biasa lagi cun. Depan steering kita ada digital instrument cluster bersaiz 10.25 inci. Yang ni sama dengan model Tiggo 8, tapi kalau Tiggo 8 Pro pula lain. Yang tu dia gunakan dual screen 24.6 inci yang memuatkan kedua-dua digital instrument cluster dan juga instrument head unit. Cakap pasal infotainment head unit, kereta ni dilengkapi dengan touchscreen sebesar 15.6 inci. Saiz laptop dah tau ni. Yang Tiggo 8 tu pun cuma 12.3 inci je. Dan kat center console ni pun dari segi overall design dia memang berbeza daripada Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro. Kat bahagian tengah ni kita ada satu wireless charging pad dan rotary knob untuk kita tukar driving mode dia, beserta dengan beberapa button-button untuk function-function lain. Terdapat juga dua cup holder dan split open armrest. Bawah floating console ni ada kompartmen yang agak besar beserta dengan USB port. Oh, satu lagi, skrin besar tadi tu dilengkapi dengan wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Dari segi function-function lain, kita ada dual zone climate control dan 540 degree HD kamera. Dari segi seating dia pula dilengkapi dengan upholstery Fox leather dan adjustment 6 arah di bahagian pemandu, manakala di bahagian penumpang pula adjustment 4 arah beserta dengan Bose switch. Sekeliling kereta ni pula ada 10 speaker Sony Premium Audio. Review mirror dia pula jenisnya auto dimming. Tapi bahagian interior model ni dia tak ada sunroof. Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro ada sunroof. Jom kita tengok seat belakang pula. Kita tengok seat baris kedua dia pula. Bahagian pintu material dia masih lagi sama macam bahagian depan. Banyak soft touch material. Di bahagian tengah terdapat corong aircon untuk penumpang bahagian belakang beserta dengan USB port kat situ. Dari segi space dia pula, di bahagian seat memandu saya tadi, bahagian legroom dia memang luas, headroom pun luas juga, dan kita boleh adjust seat ke depan atau ke belakang untuk adjustkan dia punya ruang untuk seat third row. Cakap pasal seat third row, saya dah naik dah, saya dah try. So setakat ketinggian sederhana macam saya ni, boleh duduk dengan selesa. Dia tak rasa macam seat tu terlalu rendah sampai nak kena duduk bersila, tak. Dia masih lagi okey dia punya ruang dia. Oh, untuk lebih selesa, dekat seat tengah ni kita ada center armrest beserta dengan dua cup holder dan juga dua ISOFIX point. Dari segi safety features dan function-function ADAS memang banyak. Antara standard safety features untuk model ni termasuklah 8 SRS airbag, front area parking sensor, body anti-theft alarm, EBD, HAC, HDC, EBA, ABS, ESP dan beberapa lagi ciri-ciri lain. Manakala untuk sistem ADAS dia pula, dia dilengkapi dengan LDW, LDP, LCA, BSD, RCTA, RCTB, FCW, RCW di samping ciri-ciri lain. Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro pun tak kurang hebatnya lah. So korang boleh check sendiri dalam brochure untuk safety features dan ADAS ketiga-tiga model ni untuk perbandingan sendiri. So kalau korang cari SUV yang nampak dan rasa premium, jimat petrol dan EV mode tanpa range anxiety, besar dan praktikal,
banyak safety features dan teknologi ADAS. Tiggo 8 PHEV pada harga RM160,000 ni mungkin antara model yang korang patut pertimbangkan. Tapi boleh buat perbandingan sendiri dululah antara model Tiggo 8 PHEV, Tiggo 8 Pro dan Tiggo 8 yang lebih sesuai dengan keperluan dan kehendak masing-masing. Sebabnya macam yang saya cakap kat awal video tadi, Tiggo 8 menyediakan SUV segmen D dengan teknologi dan features yang baik. Tiggo 8 Pro pula dia upgrade dengan design dan features yang lebih premium, manakala Tiggo 8 PHEV ni pula yang paling berteknologi dan menjimatkan. So kalau korang nak tengok dan compare ketiga-tiga model ni, korang boleh datang ke sini Cherry 4S Perlis, yang saya pun dah letakkan kontak SA dia kat bahagian kontak kat description di bawah. Dan pada korang yang baru menemui channel ni, jangan lupa subscribe, free je, supaya korang tak terlepas lagi video-video pada masa akan datang. Assalamualaikum, bye bye.